Korang, minggu depan kan nak exam? Ya, kita nak straight A. Sebelum study, kita nak buat trend TikTok dulu, nak tak? Oh, gitu. Prinsip kedaulatan Persekutuan Tanah Melayu. Antaranya ialah wilayah pengaruh, kerajaan dan kedaulatan. Pia, kita baru je sampai bab 9 pasal komunis tu. Yang tu kan bab 10. Awas tak kalut. Weh, awak makan ramen? Weh, awak tahu tak? Arif budak 4IB tu. Jadi awet Lisa. Lah, Arif tu ke? Muka dah lah buruk gila. Lisa pun tak ada test juga. Nak cari nombor indeks, kita kena pakai log. Tapi kan, matematik biasa mana ada pakai log? Log tu matematik tambahan. Oh, salah dah ni. Lelaki bila study group. Aduh, malas doh nak buat study group. Macam nak SPM pula. Halah, BI kau pun dapat 67. Sebelum study, kita ML dulu. Tak mighty, tak study. Study je lah. Raif jadi dark system. Okey semua, saya nak susun formasi macam mana nak lawan sejarah FC. Saya nak pakai formasi 4-3-3. Hamdi di striker. Kau 1 by 1 lawan bak 1. Warisan negara bangsa. Raif jadi defend. Jaga bak 8 pilihan raya. Saya jadi keeper. Jaga bak 7 usul ke kemerdekaan. Strategi bola men. Weh Raif, soalan pasal kredit dalam akaun ni macam mana? Mana aku tahu, aku bukan budak akaun. Dan itulah cara nak jawab soalan sains graf gerakan linear. Terus faham aku. Thanks do Ikram. Ikram, bukan kau budak sayang tulen je? Yang ambil fizik, kimia, bio tu? Masuklah. Makan. Saya nak baca cerita dongeng untuk kau sebelum tidur. Detik Pemasyuran Kemerdekaan Negara. Upacara sambutan Pemasyuran Kemerdekaan Negara merupakan detik yang bersejarah dinantikan. Wakil Parti Perikatan dari Persekutuan Tanah Melayu dan Singapura berpakaian baju Melayu hitam diketuai oleh Sardon Jubir mengambil tempat duduk. Tidur lena ya nak? Aduh, dapat 41 je. Oh, aku dapat 98 dalam sejarah. Aku 100%. Aku nak meletup.